seorang lelaki membuat satu gurauan terhadap bank dengan memasukkan cek palsu bernilai $95,000. Dia ingatkan bank akan terus menolak cek tersebut kerana ia memang jelas palsu. Sehinggalah kira-kira seminggu kemudian, Patrick Kom pergi ke mesin ATM untuk keluarkan duit dan dia terkejut apabila mendapati baki akaunnya tiba-tiba jauh lebih tinggi dari sebelum ini. Tetapi perkara pertama yang dia lakukan ialah pergi ke perpustakaan dan menyemak undang-undang. Buku-buku yang dibaca lebih kurang menyatakan bahawa wang itu kini adalah miliknya. Patrick juga sempat berjumpa dengan pengurus cawangan bank untuk mengesahkan perkara itu. Jadi, dia fikir semuanya selamat. Namun kira-kira sebulan kemudian, pihak bank akhirnya menyedari kesilapan mereka dan menjadi sangat marah. Memandangkan Patrick sudah mengeluarkan semua wang tersebut, bank membekukan akaunnya dan mula menuntut wang itu dipulangkan segera. Tetapi dia berasa tidak puas hati dengan cara bank tersebut bertindak. Lalu, dia enggan berbuat demikian. Selama berbulan-bulan, pihak bank terus mengugut untuk mengambil tindakan undang-undang. Akhirnya, Patrick tetap memulangkan wang tersebut kerana malas diganggu lagi oleh pihak bank. Komen pandangan korang.